Assalamualaikum dan apa khabar kepada subscribers dan viewers di luar sana. Welcome to my channel M Entertainment. Hari ini aku nak buat video unboxing dan juga review model daripada Tarmac Works, iaitu Nissan Skyline 2000 GTR, ataupun lebih dikenali sebagai Hoka Suka. Alright, so ini dia punya kod lah, KPG C10. So itu dia guys. Packaging Tarmac. Tarmac ni ada banyak tau. Dia ada yang packaging box macam ni, dia ada yang dalam akrilik, dia ada banyak lah box yang jenis ni, macam kotak yang dia ada cover plastik Lucina tu, banyak jenis. So ini salah satu packaging yang banyak juga lah Tarmac Works keluarkan. And aku memang suka packaging yang macam ni. Dia nampak nice, dia nampak simple tapi lawa. Sebab korang boleh nampak gambar kereta tu sendiri. Memang nice. Alright, so kita tengok. Tu dia Global 64. Simple je packaging dia. So itu dia Tarmac for goods. So bila korang beli brand Tarmac ni, korang sebenarnya sambil tu menderma lah. Korang boleh check out Tarmac for good ni apa. So itu dia guys, packaging dia yang sangat simple tapi memang lawa. And then nampak ni Watanabe. Nanti aku akan share apa benda Watanabe ni, brand apa kan. So jom kita unboxing dan juga buka. Tu nampak gambar kereta. Lawa guys. Alright, so kereta korang selamat lah kat dalam ni. Ada plastik dalam tu. Tapi bagi nampak agak kereta kan. So nampak. So kereta korang tak bergegar teruk lah dalam ni. So jom kita keluarkan. Lawa guys. Datuk nenek moyang GTR ni guys. So itu dia. Sebelum kita pergi lebih lanjut, aku nak tunjuk 360 dulu. Alright, so itu dia guys. Lawa. Oh yeah, I support this right here. Nampak sebelah depan. Oh yeah, I definitely support this smart guys. Right here. That's for sure. That's lawa guys. Antara kereta klasik yang menjadi kegilaan ramai. Para kolektor. Ini antara model kereta yang memang menjadi, orang kata, rebutan je guys. Alright, so itu dia 360. Alright, so jom kita pergi sembang lebih lanjut, lebih detail. Alright, so kereta ni seperti yang aku maklumkan, nama gelaran dia adalah Hoka Suka. So nama dalam IC dia ataupun surat beranak dia adalah Nissan GTR, Nissan Skyline 2000 GTR. Tapi biasalah kadang kan orang tak panggil kita nama full kan, orang panggil nama nickname, nama timangan. So Nissan Skyline 2000 GTR ni orang lebih memanggilnya sebagai Hoka Suka. Alright, so engine dia yang Nissan keluarkan untuk kereta ni 2.0 liter S20 inline 6 engine. Alright, dia 2.0 je, memang kecil tapi kereta ni bukan kereta tahun 2024 guys. So untuk tahun yang kereta ni dikeluarkan, memang kira one of the powerful, orang kata powerful engine jugalah, manufactured by Nissan. So engine ni boleh keluarkan 160 horsepower guys. 160 horsepower. Memang orang kata tu, macam aku cakap, antara engine yang powerful yang Nissan keluarkan pada tahun tu. So kereta ni dikeluarkan pada 1969. Memang bayangkan 1969, korang ada kereta yang engine yang sangat powerful. Kereta-kereta lain tak ada pun yang orang kata yang boleh masa aku macam tak banyak lah kalau compare dengan kereta-kereta moden sekarang kan. Banyak kan kereta-kereta yang dah ada turbo dan sebagainya. So untuk zaman 90-an 70-an, engine Hoka Suka ni antara engine yang quite powerful. So
kod KPGC10 ni adalah dia punya version, iaitu the code punya version. Okay, sebab apa? Sebab dia 2 pintu. Okay, so dia ada yang 4 pintu punya Hoka-Suka. Okay, so yang ni adalah untuk versi coupe. Okay, 2 pintu yang mana Nissan introduce pada tahun 1971. And juga kereta ni, okay, yang buatkan kereta ni menjadi famous dan juga kegilaan para kolektor adalah kerana kereta ni dia menang dekat 50 lebih perlumbaan dalam masa 2 tahun guys. And kereta ni memang sangat powerful atas track. Kalau aku tak silap, aku ada perlumbaan dekat Jepun, aku tak ingat apa nama championship tu, yang mana kereta ni di ban untuk diguna pakai dalam perlumbaan tu. So nak ceritanya betapa powerfulnya kereta ni. Okay, so korang boleh check out dekat Google ataupun YouTube untuk lebih detail, okay, untuk lebih lanjut. Alright, so kereta ni macam aku cakap lah, memang menjadi kegilaan para kolektor, especially kaum lelaki kan. Okay, so memang kita kaum Adam ni memang akan confirm lah, kalau korang minat kereta Hoka-Suka ni mesti akan jadi salah satu kereta favourite korang juga. Okay, so jom kita tengok hasil yang Tarmac Works laksanakan. Worth it tak dengan harga dia? Cuma aku tak ingat berapa ringgit aku beli kereta ni. Kalau aku tak silap dalam RM70 something ke RM80, aku pun tak ingat dah, aku dah lupa dah. Okay, so harga dia taklah terlalu tinggi and tak terlalu murah. Okay, tapi aku tak ingat exactly dia punya price range. Tak apalah, nanti aku akan try check balik, aku dah lupa dah, tak ingat. Okay, so kita tengoklah hasil yang Tarmac Works buat. Okay, tengok dekat-dekat sikit. Alright, kalau kita tengok belah hadapan, korang boleh nampak dia punya lampu, dia punya grill hadapan, and korang boleh nampak dia punya logo GTR tu kat dia punya grill tu. Okay, and then dia punya chrome bumper. Okay, front lip dia. Right, and then dia punya bonnet hadapan dia. Okay, dengan dia punya side mirror. Okay, memang nice. So side mirror dia adalah rubber ya guys. Okay, dia getah, so dia tak sama macam model yang aku unboxing before this, yang di Agostini punya brand tu kan. Yang tu pun hari tu aku dah buat dah unboxing, korang boleh check out. Model yang sama juga, Nissan Skyline 2000 GTR Hoka-Suka, warna pun sama, so korang boleh check out. Okay, yang tu dia punya side mirror dia plastik rigid lah, keras, yang aku buka-buka tercabut guys dia side mirror. Cuma aku lebih prefer side mirror yang macam di Agostini tu. Okay, walaupun side mirror getah ni lebih tahan lasak lah, tapi aku lebih suka yang plastik tu sebab dia lebih nampak normal dan lebih nampak realistik lah. Tapi tak apalah. Okay, so windshield dia kosong, tak ada stiker, tak ada apa. Okay, side mirror dia, okay, side mirror dia melekat dengan body, so dia bukan macam yang di Agostini tu. Side mirror dia basically dia boleh, kalau korang gerak-gerak dia boleh tercabut guys. Okay, so Tarmac punya tak adalah. Alright, and then kita tengok sikit interior dalaman dia. Okay, korang boleh tengok dalam dia. Okay, all black. Alright, so standard je, seat standard dan sebagainya, tak ada keunikan sebagainya. Okay, dia tak ada orang kata detailing kau-kau pun dalam kereta. Alright, and then dia punya warna body ni adalah warna silver metallic. Okay, dia silver metallic, lebih kurang macam dia bukanlah macam gunmetal, tapi dia warna kelabu metallic. Dia memang nice lah. Okay, memang lawa. Alright, so dengan kita tengok dia punya fender arc ni. Alright, so dia buatkan kereta tu nampak macam wide body sikit lah. Okay, tapi dia tak adalah wide body sangat pun macam RWB dan sebagainya, tapi dia bila ada dia punya ikonik arc tepi ni memang lawa lah, memang nice. Side mirror dia dekat depan lah. Okay, dia bukan dekat sini. Okay, dia punya cermin plus ni lawa. Okay, nice. Okay, and then okay, kita tengok dia punya side tepi ni. Okay, dia punya skirting. Okay, and then dia punya rim ni dia pakai rim yang ni lah tadi tu, rim
iaitu Watanabe. Okey, klasik 8-spoke wheels Watanabe, yang mana menjadi antara rim kegemaran peminat-peminat JDM, especially kalau owner-owner kereta Hoka ni. Memang ada orang suka dengan rim ni. Dia memang kalau korang tengok memang dia kena lah, dia macam klik lah guys. Okay, dia macam ngam lah. Okay, so memang kalau korang tengok pun memang lawa. Okay, so inilah brand Watanabe tu, rim tu, yang tadi kita tengok kat sini tu, tu Watanabe tu. Alright, so tengok sikit dia punya roda. Tu dia guys, so nice. Roda dia boleh berputar dengan laju. Okay, tak ada sangkut-sangkut. Okay, sangat nice. Cuma dia tak adalah detailing macam apa ni, dia punya caliper dan sebagainya tu tak ada lah. Okay, tapi but still dia punya rim bagi aku sangat nice lah untuk harga dia. Alright, so kita tengok belah belakang, kita boleh tengok interior dalaman tu. Okay, all black juga. Okay, and then dengan spoiler dia ni. Okay, sangat nice. Okay, and then kita tengok belah belakang dia ni. Okay, dia punya lampu. Okay, and then ada nombor plate tu. Nombor plate tu dia letak GTR. Okay, and then ada logo GTR kat situ kecil tu. Okay, memang nice lah guys. Okay, memang dia punya detailing bagi aku sangat cantik. Okay, and then bumper chrome dia ni. Okay, bumper chrome dia memang cantik. Okay, alright guys. Alamak, sekejap, ada gangguan lah guys. Sekejap ada nyamuk guys. Nyamuk pun nak tengok kita unboxing ni. Sebentar ya guys. Okay, nyamuk tu dah hilang. Nyamuk tu dia tertarik dengan lampu aku. Okay, so dia pun nak usah unboxing secara close up. Okay, alright, so tak apa, sekejap lagi kita buru dia, kita try cari dia. Okay, tak apa, jom kita sambung. Okay, so ini side belah kiri kereta, sama je dengan belah kanan. Okay, so dia kosong je guys. Okay, dia klasik, dia orang kata standard kilang. Okay, so macam aku memang minat untuk collect kereta-kereta yang memang dalam keadaan standard lah. Sebab baulah nice kan guys, kita simpan kereta yang dalam keadaan standard. Tapi kalau korang suka macam brand macam Pop Race, dia ada juga Hoka yang drift punya version kau. So memang lawa guys, memang cantik. Sebab aku pun ada collect juga. Okay, so nanti aku buat side to side comparison. So kalau korang memang nak minat yang ada body kit dan sebagainya, so korang boleh try lah macam Hoka daripada Pop Race tu. Okay, tapi kalau korang nak yang klasik standard kilang, korang boleh go for Tarmac Works. Okay, so memang nice, memang cantik. Okay, so belah bawah dia, okay, sama je, dia metal juga sama dengan body. Okay, korang boleh tengok detail exhaust tu. Okay, tu nampak tu exhaust tu. Okay, and then undercarriage punya detail memang cantik. And then dia punya tayar getah, dan dia ada ni tayar tread ni. So memang nice, memang nampak orang kata realistik guys. So aku memang suka lah. Okay, memang cantik. Okay, kalau kita letak kat tepi, tengok lawa guys. Serius memang lawa. Okay, so dia nice lah. Dia nampak macam dia punya apa tu, dia nampak apa ni, dia lowered dia tu memang kena. So dia tak macam terlalu tinggi ke apa, dia nampak ganjil ke, tak ada. So memang perfectly nice. Dia punya size wheel dengan ketinggian kereta memang cantik. Okay, so aku thumbs up lah untuk Tarmac Works untuk harga yang dia offer. Dan hasil detailing yang macam ni bagi aku memang sangat memuaskan, sangat cantik. Okay, kalau korang memang peminat Hoka, korang kena dapatkan satu daripada Tarmac Works. Okay, korang kena. So Tarmac Works dia ada keluar banyak tau guys, bukan satu ni je, ada banyak keluaran yang lain juga. So korang boleh grab lah, memang ada banyak varian. So korang boleh try dapatkan lah setiap satu tu. Okay, so itu dia guys. Okay, Hoka sebuah kereta legenda daripada Jepun. Okay, sebuah kereta klasik, sebuah kereta yang sangat banyak sejarahnya. Okay,
yang menjadi kegilaan para kolektor kereta dan juga diecast satu dunia. Alright, so itu je guys, okay, video unboxing hari ni, okay, dan juga review ikhlas daripada aku. Orang kata aku punya preference, aku punya cita rasa lah. Alright, so kalau korang before this tak pernah collect podcast suka daripada Tarmac Works, maybe lepas korang tengok video aku, korang tertarik dengan kereta ni, so korang boleh lah grab, okay, korang boleh beli brand Tarmac Works. Dan macam aku cakap, harga dia Tarmac Works ni dia banyak varian, okay, so dia ada harga yang semurah-murahnya sampailah yang paling rare dan limited edition yang mahal lah. Okay, so korang ikut budget korang, korang ikut poket korang. So Tarmac Works memang satu brand yang sesuai untuk korang selam. Okay, so korang boleh go yang paling murah, korang boleh go yang medium, ataupun korang boleh go yang paling dia punya high end punya lah. Okay, so Tarmac Works antara brand yang bagi aku memang sangat unik dan sangat banyak model-model yang diorang keluar. So itu je guys, video unboxing dan juga review kita. Okay, sebuah kereta yang sangat cantik, aku memang minat gila. So aku ada dah a few Hoka-Suka dah, so nanti aku akan line up lah. Okay, alright, so kalau korang suka dengan aku punya video, korang boleh like, korang boleh share dekat kawan-kawan korang, supaya diorang pun boleh enjoy aku punya video. Maybe diorang boleh terracun kan. Okay, so kita racun lah member-member kita kan. Alright, so kepada viewer-viewers yang masih tak subscribe channel aku, cepat-cepatlah subscribe. Alright, and then kepada subscribers, thank you so much for your support. Okay, so see you guys on the next video. Bye.